Post with the fans. Post with the post with the post with the post post with the fans. Post with the post with the post post with the fans. Post with the fans. Post with the fans. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Semua sihat? Sihat. Okey. Hari ini kita akan belajar sama topik semalam, iaitu zaman prasejarah. Okey. Sebelum tu, cikgu ada sediakan satu pamphlet untuk bantu kamu semua faham tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, seorang ambil satu, dia boleh tulis dulu. Berdasarkan apa yang kita belajar sebelum ni, ada siapa-siapa faham tak pasal zaman prasejarah? Yang pertama, zaman paleo. Dekat sini kita ada bahagikan pada 4 kategori, iaitu cara hidup, peralatan, aktiviti dan juga tempat tinggal. Okey, cara hidup zaman paleolitik dia nomad. Nomad ni maksudnya apa? Siapa faham? Dia dia berpindah ganda. Dia tak duduk tempat yang tetap. Okay? Dia duduk kat tempat macam tua, dia duduk kat tempat tua, dia juga sisi pantai dan situ. Okay? Cara hidup dia sama je macam zaman Mesolitik, sebab dia punya zaman selepas Paleo adalah Meso. Okay? Tapi beza dia, zaman Meso, cara hidup dia nomad separah. Kat zaman Paleolitik, dia punya zaman dia berbatu, tapi dia punya ciri-ciri peralatan itu masih lagi kasar. Kita pergi kepada zaman yang ketiga. Zaman apa? Neolitik. Zaman Neolitik. Zaman Neolitik ni dah maju sikit. Cara hidup dia kita hidup menetap. So dia dah ada sumber makanan. Pandai sumber makanan. Kita akan maju ke zaman yang terakhir. Zaman apa? Zaman logam. Zaman logam ni cara hidup dia lebih suki. Dia lebih maju lah. Kita ada teknologi yang lebih detail. Dan sekarang yang kita belajar, semua faham ke? Faham? Mantap. Aku kata kita main satu game untuk tes kefahaman kamu semua. Semua dah ready? Rumah Prasejarah. Kumpulan kami menghasilkan permainan dinamakan Rumah Prasejarah. Bahan utama yang digunakan ialah kotak terpakai, kertas A4, barang hiasan DIY, gam gunting serta aplikasi Canva sebagai sokongan visual. Di dalam Rumah Prasejarah ini terdapat tapak cari kali di mana pelajar perlu mencari gambar berkaitan zaman prasejarah. Setiap gambar yang dijumpai akan digantung mengikut zaman prasejarah yang dipilih. Secara tidak langsung membantu pelajar mengenal pasti perbezaan setiap zaman dengan lebih jelas. Permainan ini dibangunkan bertujuan untuk menarik minat pelajar melalui pembelajaran secara visual dan interaktif. Selain itu, aktiviti ini juga menggalakkan komunikasi dua hala antara pelajar dan guru, menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Okey, so hari ini cuba tengok apa yang dengan saya. Ini namanya Rumah Prasejarah. So dekat sini kita akan main game untuk tes kefahaman kamu semua. Dekat sini ada tak yang nak volunteer? Tak ada. Okey, since tak ada, kita akan guna spin the wheel. Syuria. So Syuria boleh bangun. Mai depan, mai. Cari tadi. Oh, tengok sampai mana tu? Zaman saya dapat sistem mata. Jom. Yang ketiga zaman saya rasa Neolitik. Pandai. So, dekat. Kita tak sampai Neolitik. Sudah. Okey, good. Okey, next. Jangan ingat yang lain selamat ya. Ada lagi. Kat sini. Okey, kita spin the wheel lagi sekali. Siapa yang kena?
Alah, selalu balik ke depan. Congrats. Cari tadi. Tadi 7%. Dapat apa? Apa tu? Zaman peneliti. Zaman peneliti. Itu apa? Tapak genggam. Tapak genggam. So, tapak genggam ini digunakan pada zaman Palio. Pandai. Tepuk tangan. Okay, jadi itu je pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dekat next class. Bye-bye. Falsafah dan dasar pendidikan is a wrap. Tapping on your window.